Pernah tak kau rasa macam magnet drama? Seolah-olah ada orang dalam hidup kau yang sengaja tekan butang-butang emosi kau untuk suka-suka. Orang-orang ni, kita panggil mereka Pontianak emosi. Mereka tak hisap darah kau. Mereka hisap sesuatu yang lebih berharga, tenaga dan ketenangan fikiran kau. Kau cuba terangkan logik, kau cuba pertahankan diri, kau cuba berdamai. Tapi, tak kira apa kau buat, kau tetap rasa kalah dan letih. Kenal tak perasaan ni? Ini bukan salah kau. Kau sedang berhadapan dengan seorang manipulator dan mereka tak bermain mengikut peraturan. Permainan mereka hanya ada satu matlamat, mendapatkan reaksi. Reaksi kau, marah, sedih, rasa bersalah, frustrasi adalah makanan mereka. Ia dipanggil bekalan narsisistik. Tanpanya, mereka lemah. Jadi, macam mana nak menang dalam permainan yang kau tak boleh menang? Senang. Kau berhenti bermain. Macam mana? Dengan menjadi seketul batu kelabu. Teknik batu kelabu atau Grey Rock Method adalah strategi psikologi untuk berurusan dengan individu yang manipulatif, narsisistik atau toksik. Matlamatnya, jadi sangat membosankan, tak responsif dan tak menarik sehingga manipulator tu hilang minat dan pergi cari mangsa lain. Ingat, seekor jerung takkan buang masa cuba makan batu. Ia perlukan sesuatu yang bergelut, sesuatu yang berdarah. Kau akan jadi batu tu. Bunyinya mudah, kan? Tapi ia memerlukan latihan dan disiplin. Mari kita pecahkan kepada langkah-langkah yang boleh kau amalkan. Prinsip pertama, putuskan hubungan emosi, disengage. Ini bukan tentang menang dalam perdebatan. Ini tentang enggan masuk ke gelanggang. Manipulator akan baling umpan, sindiran, kritikan terselindung, cerita sedih. Tugas kau adalah untuk melihat umpan itu dan biarkan ia hanyut lalu. Bayangkan kau seorang saintis yang memerhatikan spesimen yang pelik. Ambil perhatian, tapi jangan terlibat secara emosi. Kau sedang kumpul data, bukan berlawan. Prinsip kedua, jawapan ringkas dan fakta. Lupakan penjelasan panjang lebar. Mereka tak peduli pun. Mereka hanya mahu lebih banyak bahan untuk diputar belitkan. Jadilah pakar dalam jawapan satu perkataan. Ya, tidak, mungkin, oh, okey. Jadikan ini kawan baik baru kau. Contoh, manipulator. Kenapa kau tak jawab call aku semalam? Kau sengaja nak sakitkan hati aku ke? Respons lama kau yang penuh emosi. Bukan, aku sibuk sangat kerja, lepas tu ada hal keluarga, telefon aku mati. Stop. Kau dah bagi mereka terlalu banyak maklumat. Respons batu kelabu. Aku tak sempat. Titik. Tiada penjelasan. Tiada alasan. Hanya fakta yang membosankan. Elakkan JADE. Jangan justify, beri alasan, argue, berdebat, defend, mempertahankan diri atau explain, menerangkan. Ini adalah 4 penunggang kuda kiamat dalam komunikasi dengan manipulator. Prinsip ketiga, jadilah membosankan. Ini adalah senjata rahsia kau. Orang yang dramatik benci kebosanan. Ia seperti kryptonite bagi mereka. Kalau mereka tanya tentang hari kau, jangan cerita pasal projek menarik atau drama pejabat. Cerita pasal kau susun fail atau cuaca atau warna cat dinding. Contoh, rakan sekerja toksik. Kau dengar tak pasal Sarah? Kesian gila dia. Apa pendapat kau? Respons, batu kelabu. Oh, ya ke? Kemudian, alihkan topik ke sesuatu yang sangat membosankan. Aku kena siapkan laporan ni. Font size 12. Okey tak? Prinsip keempat, bahasa badan yang neutral. Komunikasi bukan hanya perkataan. Badan kau juga kena jadi batu kelabu. Elakkan eye contact yang lama. Pandang dahi mereka atau dinding di belakang mereka. Jangan senyum, jangan kerut dahi. Muka kau adalah sekeping kanvas kosong. Jangan tunjukkan reaksi fizikal. Jangan mengeluh, jangan angkat bahu dengan dramatik. Jangan silang tangan tanda marah. Jadi perabot. Perabot tak ada drama. Sekarang, bahagian paling penting. Apa akan jadi bila kau mula jadi batu kelabu? Amaran, manipulator itu mungkin akan mengganas pada mulanya. Ini dipanggil extinction burst. Letusan kepupusan. Fikirkan macam ni. Bila mesin layan diri rosak dan tak bagi kau snack, apa kau buat? Kau tekan butang tu lagi kuat. Kau goncang mesin tu.
kau cuba segala-galanya sebelum kau putus asa. Manipulator akan buat benda yang sama. Mereka akan cuba semua taktik lama mereka dengan lebih kuat. Mereka akan jadi lebih dramatik, lebih menuduh, lebih menyedihkan. Ini adalah ujian. Mereka nak tengok sama ada mesin tu betul-betul rosak. Kalau kau beralah dan bagi reaksi, engkau baru saja ajar mereka yang mereka hanya perlu cuba lebih kuat lain kali. Kekal konsisten, kekal jadi batu. Fasa ini akan berlalu. Sebaik saja mereka sedar, mereka takkan dapat apa-apa daripada kau. Mereka akan pergi cari sumber tenaga yang lain. Sekarang, beberapa perkara penting yang perlu diingat. Teknik batu kelabu bukan untuk semua orang atau semua situasi. Pertama, jangan guna teknik ni pada orang yang sihat dan menyokong dalam hidup kau. Kalau kau jadi batu kelabu dengan pasangan atau kawan baik, ini adalah alat khusus untuk kotak alat perhubungan kau, macam pemutar skru khas yang kau hanya guna untuk satu jenis skru. Gunakannya hanya bila perlu. Kedua, dan ini sangat penting, jika kau berada dalam situasi penderaan fizikal, jangan guna teknik ini. Keselamatan fizikal kau adalah keutamaan mutlak. Teknik batu kelabu adalah untuk manipulasi emosi. Untuk penderaan fizikal, strateginya adalah untuk keluar, cari tempat selamat dan dapatkan bantuan profesional. Ketiga, sedarilah bahawa menjadi batu kelabu juga meletihkan. Ia memerlukan banyak tenaga mental untuk tidak bertindak balas, terutamanya pada mulanya. Sebab itu, matlamat jangka panjang bukanlah untuk menjadi batu kelabu selamanya. Matlamatnya adalah untuk menggunakan teknik ini sebagai perisai sementara untuk memberi kau ruang untuk merancang jalan keluar, menetapkan sempadan atau mengurangkan hubungan. Jadi, mari kita imbas kembali. Apabila berhadapan dengan puntianak emosi, kau jadi batu. Jawapan ringkas, topik membosankan, bahasa badan neutral, tiada emosi. Bersedia untuk extinction burst, di mana mereka akan cuba lebih kuat. Jangan mengalah. Kekal jadi batu dan sentiasa utamakan keselamatan fizikal kau. Ini adalah alat untuk perang psikologi, bukan pertempuran fizikal. Menjadi batu kelabu bukan tanda kelemahan. Ia bukan bermakna kau pasif. Sebaliknya, ia adalah satu bentuk kawalan yang radikal. Kau memilih untuk tidak membazirkan tenaga kau yang berharga untuk drama yang tidak berkesudahan. Kau memilih untuk melaburkan tenaga itu dalam hidup kau sendiri, matlamat kau dan ketenangan kau. Kau bukan sumber kuasa untuk ego orang lain. Kau bukan watak dalam drama mereka. Kau adalah penulis cerita kau sendiri. Dan kadang-kadang, bab yang paling berkuasa adalah bab di mana kau memilih untuk tidak berkata apa-apa langsung.